sebenarnya tidak mudah untuk kita penetrate penggunaan di hospital. Sebab hospital-hospital kita pun dia ada macam WHO guidelines ke apa benda. Malangnya sampai sekarang WHO masih menetapkan kena ada, kalau nak gunakan sebagai pembasmi kuman, mesti nak ada 70% alkohol, 60 to 80% alkohol content. Dia memang ada guideline di situ. Tapi itu memang untuk especially macam dekat tempat-tempat kritikal like operating room, operating theater ke apa benda. Tapi di bahagian-bahagian lain tu mereka agak tak adalah strict itulah. Jadi because of that, Sarah sebenarnya telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan tahun berapa ya, Allah Akbar, 2021 2020 macam tu. Dibenarkan penggunaannya untuk hospital-hospital di Northern Region bawah Agenta semasa itu.